harga sudah lari jadi Harga dia lari pergi mana? ya. Harga barang kawal lah kita dah tetapkan. Ni 285, RM2.85 sahaja. So sekarang ni berapa ringgit you sebut? Sudah 5 sen sudah lebih. Ni berapa? Sudah 29. 29 lebih 5 sen. Ya. Walaupun 5 sen lebih lah tu. Ya. Tanda harga kat luar. Tak ada langsung. Tanda harga mana? Kalau dia harga sudah lari jadi Harga dia lari pergi mana? ya, malam-malam sudah masuk barang simpan kapal dia ada satu. Lepas tu harga tu, malam-malam harga dia lari. Mana kertas kotak tu? Tangan kotak tu lari. Betul-betul lari. Lagi ke sana. Jap, jom kita cari sama-sama. Kau lagi ke sana. Ni sayur. Makan sini kedai saja. Ni pun makan kat kedai juga. Semua dekat sini makan kat kedai sebelah. Tak kisahlah Myanmar ke apa. Masalah barang kat sini semua kata pergi buat kat sebelah. So kalau nak makan sebelah, letak kat sebelah. Ikan Memang betul biasa. jual. Tapi tak. Kedai makan. Semua kena makan. Daripada awal kita call, kita tengok check. Sana kata kedai sebelah sana punya, gula sana punya. Macam mana? Patutnya baik tak payah buat kedai runcit. Duduk kedai makan tak boleh. Kalau you jadi saya, you percaya tak? Ni tiket kedai runcit, sebelah kedai makan. Kalau sana tak ada icebox, baik ni bawa ke sebelah aja. Pasal tanda harga. Cik sedia maklum kan, kalau kedai runcit ke apa-apa perniagaan kena ada tanda harga, betul? Kerja cik cakap tadi, tanda harga cik dah lari. Kalau dia harga sudah lari jadi Harga dia lari pergi mana? Dia cakap dengan saya tanda harga dah lari, dia kata. So macam mana? Saya takkan saya nak kejar tanda harga cik. Tu warga asing punya makan, betul. Tapi you berniaga dekat mana? Berniaga dekat Malaysia. Jadi you kena ikut apa? arahan Malaysia. Undang-undang Malaysia, betul. Jadi apa undang-undang Malaysia untuk kedai makan? Untuk KPDN, apa yang you kena ada dekat makanan? Harga. Mana you punya harga? You tunjuk dekat saya. Ada harga tak sekarang? Kosong, betul. Jadi salah lah. You berniaga, you kena ada harga. Walaupun yang datang sini bukan orang Malaysia, orang warga asing, tapi undang-undang Malaysia, you berniaga dekat sini, you kena patuh.